Kita sering merasakan bahawa kita adalah beban kepada orang. Sedangkan ada manusia yang bertahan hari ini kerana kata-kata semangat dari kita. Kita bukanlah beban. Kita sakit bukan kehendak kita. Kita susah bukan keinginan kita. Kita yatim piatu bukan kemahuan kita. Ini adalah takdir yang Allah tentukan dekat kita. Takdir yang Allah mahu kita lalui dengan redha. Kita boleh diuji dengan manusia. Kita juga boleh jadi ujian kepada manusia lain. Percayalah, segala ujian itu akan berakhir akhirnya. Bahagia akan datang. Ingat, kerana kebahagiaan adalah hak anda. Kak Oya cuma share because Kak Oya care.